Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni saya nak tukar mata pisau ni. Ini mata pisau 3 gigi yang diameter dia 9 inci kepada mata pisau 2 gigi lah. Dia panggil 2T. Ya, nampak ni 2T. 2T 12 inci daripada jenama Sinotech. Yang ni dia tak selebar yang biasa kita beli dekat kedai mesin. Dia ni 70mm je. Jadi saya nak tunjuk dululah perbezaan saiz dia. Ini 9 inci punya diameter, ini 12 inci punya diameter. Jadi ketebalan memang dia nipis. Dia nipis daripada yang biasa kita beli kat kedai mesin. Cumanya dia sama je tebal dengan ni. Sama tebal je. Walaupun dia nipis, tapi dia sama tebal dengan yang ni. Saya ada tengok review kan, pengguna mata pisau ni kan, dalam Shopee. Ramai yang kata mata bengkok lah, sumbing lah, apa semua lah kan. Bukan sumbing, bengkok-bengkok. Disebabkan dia nipis kan, dan dia orang pakai dekat mesin petrol. Macam saya ni, saya nak pakai kat mesin Meketo. Mesin Meketo ni pusingan dia tak selaju mesin petrol kan. Besi yang 3 ni pun tak ada bengkok-bengkok lagi sebab dia tak laju. Tak laju sangat lah, tapi kalau kena cedera juga kan. Jadi berhati-hati macam biasa. Cumanya InsyaAllah mata ni tak sumbing lah ataupun bengkok dengan mesin Meketo ni. Mata dah siap pasang. Jadi saya nak pergi test lah, tengok macam mana dia punya pergi kan. Alhamdulillah, ni saya dah mesin. Saya dah mesin lebih kurang. Nak test ketahanan mata dia kan. Sekali-sekala tu ada jugalah saya tertebas tanah, tapi tak ada bengkok. Sebab mesin ni tak kuat mana dan tak laju mana kan. Padan lah dengan dia punya ni, apa, material. Hasil kerja memang laju sikit lah sebab dia 12 inci kan. Lepas tu sebabkan dia 2 bilah je, dia macam ringan sikit. So ok lah, puas hati lah. Cuma kalau pasang dekat mesin petrol mungkin akan bengkok lah.